apakah hukum tersalah pada bacaan huruf atau baris Quran bagi yang baru mula mengaji? Baik. Dia kata kita baru belajar mengaji Quran, baru belajar atau baru mula. Apakah hukum kita tersalah baca? Yang pertama kena faham, wajib tak kita baca Quran? Jawabnya wajib, iaitu pada surah yang wajib sahaja. Adapun surah yang tidak wajib, maka sunat kita baca. Apakah surah yang semua orang Islam wajib baca? Satu surah namanya Fatihah. Maka baca Fatihah itu wajib, kerana Nabi sebut la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sembahyang orang-orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Wa fi riwayatin, ada riwayat lain, ummul kitab Al-Quran juga, iaitu Fatihah lah. Okey, kerana apa? Fatihah ni banyak nama, lebih dari 7 nama. Nama yang paling popular ialah Al-Fatihah. Kenapa orang panggil Al-Fatihah? Kerana dia surah yang menjadi pembukaan bagi Al-Quran. Kita buka Quran orang Iraq, nampak Fatihah depan sekali. Kita buka Quran orang Yaman, Fatihah depan sekali. Kita buka Quran orang Mesir, Fatihah depan sekali. Kita buka Quran orang Kampung Cabang, Fatihah juga depan sekali. Orang panggil surah pembuka. Buka je dia. Itu panggil surah Fatihah. Tak? Orang panggil juga surah Fatihah kerana dialah surah yang dibaca membuka majlis. Kita pergi majlis mana-mana, majlis di masjid, majlis di surau, majlis di sekolah. Siapa di pejabat? Tak ada kaitan dengan surau. Di pejabat. Tak. Kata yang pengurusi masjid, mesyuarat di pejabat, kita mulakan mesyuarat kita dengan Al-Fatihah. Betul tak? Dah apa tak mula surah lain? Surah lain boleh, tak ada masalah. Kita nak mula dengan surah lain boleh. Cuma surah yang paling orang hafal ialah surah Fatihah. Orang ngisak ingat. Faham lagi? Tak, kalau kata itu orang sembahyang, orang ngisak dah ada, 2 jarum duduk tekuk ni. Tahu Fatihah. Tu popularnya Fatihah. Kalau surah lain nak mula baca, nak mula majlis, tak nyanyi ke orang? Tak. Kata pengurusi majlis, kita mulakan majlis kita dengan membaca surah Al-Baqarah. Rebah habis kita. Faham lagi? Lapor jelek tak makan ke darah kita. Tak? Dah ingat pun tak, tahu pun tak. Baik. Maka oleh kerana Nabi kata tidak sah sembahyang kalau tak baca Fatihah, ulama setuju wajib belajar pandai baca Fatihah. Semua orang Islam, laki puan, tua muda, wajib belajar. Siapa dia pandai baca Fatihah. Mana pandai sini betul. Walau tak sedap tak apa. Suaranya macam katok, tak apa. Janji betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu dah. Tak apalah, orang awam. Faham lagi? Lain pada surah Fatihah, fardu kifayah baca. Faham? Okey? Kita kena Fatihah. Semua orang, tak ada kira siapa-siapa. Maka apakah makna bacaan yang betul kalau baca Quran? Kata ulama, waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan hukum tartil. Apa makna tartil? Ialah baca dengan betul. Apa betul? Betul hurufnya, betul barisnya. Faham lagi? Betul hurufnya, betul baris. Sebab makna tartil ini ialah bagaimana ayat itu turun daripada langit, seperti itulah kita baca. Kalau turun daripada langit inna anzalna, kita tidak akan baca inna anzalta. Faham lagi? Kerana turun daripada langit melalui Jibril, inna anzalna, sesungguhnya kami telah menurunkan oleh kami. Bukan kamu, bukan aku, bukan kamu berdua, bukan mereka, tapi anzalna, kami, kata Allah. Faham lagi? Jadi kita kena baca sebagaimana turun daripada langit. Itu makna baca yang betul. Baik, faham dah lah hukum baca Quran. Kemudian ini orang yang baru belajar pula.
Bila baru belajar, dok pandai lagi. Bila dok pandai, macam bawa driving school lah. Macam bawa kereta takkan luruh lagi, gayuk repang kali. Faham? Uyah hayang kali bawa kereta. Dah lesen air. Faham? Maka dimaaf syarak. Nabi kata Allah tidak ambil cara, tak ambil kira umat aku 3 perkara. Nombor 1, an-nisyan. Nombor 2, al-khata'. Nampak? Nombor 3 yang dipaksa. Lepas tu kalau tersalah, dimaaf. Nampak? Tidak berdosa. Okey? Kita bawa kereta, salah gilanya ayang orang tengah jalan. Mampu ayang. Tidak berdosa. Yang berdosa tengok ayang duduk tepi, kita lik biar kena ayang. Faham? Nampak? Biar masuk bawah tayar. Berdosa. Kerana apa? Buat nanya pada hayawan. Tapi dia nitah, kita terlanggar, tak nak elok. Itu orang panggil al-khata', tersalah. Tidak ditulis dalam buku amalan kita, dosa. Nampak? Kita jalan-jalan tengok orang puan nitah depan. Bapak punggung. Kita pun paling tak lain. Faham? Tidak berdosa. Apa? Ini nitah depan. Faham? Lepas pada kita tengok lah, ni haram. Yaghuduna min absarihim. Kita pun pejam atau paling kelain. Tidak ditulis dosa. Yang dosa ni kita pergi cari. Faham? Main pergi patah ramai awet. Huyo. Faham? Dosa. 2 pikul boleh. Tu jaga kat dia. Jadi baca Quran, kalau tersalah kerana tak pandai lagi, faham? Tak betul sebutan, dimaafkan. Kalau kitab-kitab yu'afu anhu, dia maafkan daripada orang itu. Tapi kata Syekh Ibn Hajar, sepakat dengan Syekh Ramli, orang yang baca tak betul lagi kerana masih baru, tak boleh jadi imam. Melainkan menjadi imam bagi orang yang sama taraf dengan dia juga. Faham? Betul kan dia jadi imam mana? Orang baru belajar, banyak salah, tak boleh jadi imam. Faham? Jangan awak kalau jadi imam, tak boleh. Kerana dia dikira sebagai ummi. Belum lagi bertaraf qari. Orang yang sebut betul dah bacaan Quran, orang panggil qari dalam bab fiqh solat. Okey? Orang yang masih baru belajar, tak betul lagi baca Quran, dia panggil ummi. Ummi tidak sah jadi imam bagi qari. Faham? Banyak orang tak boleh jadi imam. Orang gagak kau ni. Orang gagak kalau sikit boleh jadi imam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in boleh jadi imam. Ihdinas siratal mustaqim boleh jadi imam. Ada sikit gagak. Tapi kalau banyak gagak, tak boleh jadi imam. Nak kata ihdinas ini dah. Balik awal belakang. Lagi. Ya, esok tinggal 2 orang daripada 13 sok. Pang dia kata bina tu imam apa gini. Lah, tapi tak ada bukan cabar lah keten tu. Jadi kalau bacanya tak sedap tapi bunyinya sudah betul, boleh jadi imam. Kerana qari dalam bab solat bukan qari dalam bab tarannum. Tu qari lain, tanding musyawarah. Innallazina tu qari lain tu. Tu qari musyawarah, perlumbaan baca Quran tu lain. Qari dalam kitab fiqh dalam bab sembahyang ialah bacanya betul walaupun tak sedap. Faham lagi? Jadi silakan teruskan membaca, tak susah. Bahkan dalam hadis orang yang tok ni, orang yang baca gagak 2 pahala. Pahala membaca pahala lelah gagak tu Faham lagi? Allah beri juga. Nampak? Okey? Macam orang ada kereta Mercedes, dia pergi tumpang orang mari masjid, banyak dia boleh pahala. Dia orang miskin jalan kaki, pahala banyak juga atas jalan kaki tadi. Faham? Sebab tu siapa kerja dengan Allah, maka dia banyaklah balasannya di akhirat nanti. Kaya cara kaya, miskin cara miskin. Baik, sesat dah. Jadi kalau tersalah baca dimaaf. Cuma kalau kita tahu kita tersalah dalam solat atau di luar solat, hendaklah kita undur. Yang tak payah undur, kita tak tahu pun bacaan kita itu salah. Pasal kita baru belajar, kita terus bacaan yang lain pula. Tidak berdosa. Tapi kita tahu dah bacaan itu salah, kita tak undur, tak boleh.